Bismillahirrahmanirrahim. Penjola ke? Penjola. Wajah gelap ni. Balun sikit. Okey geng. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Selamat datang ke channel YouTube channel Refishing. So yang sampai channel ni aku ucapkan semoga korang sihat-sihat, mudahkan segala urusan harian korang lah. So, ceritanya kita dekat Pantai Jeram. Kita dekat Pantai Jeram geng. Dah lama dah nak menjala, dah lama tak berjala. Jala pun dah nak berkarat dah tu. Nak cari udang, mana tahu boleh buat tom yum ke, buat goreng-goreng ke. Udang-udang pantai. Okay, stay tune guys, semoga ada hasil. Air baru nak gerak pasang. Okay, cetai lah geng jala. Ada tak ada, takkan cerita, kita hentam je. Ian dah lama tak berjala. Nak berjala air macam ni payah sikit, berangin. Air sejuk tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Berangin. Oh, ada anak udang. Ada tu anak-anak udang. Anak beranak. Asin pertama melebar. Release balik lah. Anak ikan. Anak ikan selangat. Berangin. Jadi kalau berangin ni payah sikit nak berjala. Berangin ni payah sikit nak berjala geng. Cuba je lah. Jala pun tak pergi. Dia kudang. Maybe senangin. Pergi balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada udang. Ada udang. Alhamdulillah ada udang geng. Ada udang, udang yang pertama. Ada udang. Tu dia geng. Dah lama tak tengok udang. Dah lama tak tengok udang geng. Itulah ceritanya. Tu ada 2 ekor. Okay geng, teruskan berjala. Angin, susah nak jala geng. Tak pergi jala dia. Adalah seekor 2 udang. Udang baru nak naik. Tu. Ada udang kecil-kecil Udang kecil-kecil, anak-anak udang. Buat masuk tom yum. Letak dalam tom yum syok buat manis-manis. Ada udang. Ada. Ada udang Ada 1.
Ada lagi tadi. 2. Dua. 3. Alhamdulillah ada 3 ekor. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada. Belanak. Ikan belanak. Ikan. Anak senangin. Anak senangin. Kucing tak ada. Tak boleh bagi. Ada udang seekor ke? Ekor merah. Tu dia, ekor merah. Ada udang geng, anak-anak udang. Boleh lah geng. Buat manis-manis. Buat manis-manis tom yum. Ada lah seekor dua. Macam tu lah geng. Lepagian punya hal ni. Ada dia, tapi dia tak banyak. Alhamdulillah. Hilang lah ni. Oh, ada udang. Ada 2 ekor dekat atas. Tapi kecil-kecil. Alhamdulillah. Okey. 2 ekor. Alhamdulillah sikit. Lama. Cendala ke? Okey geng. Assalamualaikum. So kita dah selesai menjala. Tak lama lah kan, lebih kurang sejam. Lebih kurang 20 kali tiba. Dah try tadi. Udang tak apa ada. Sebab mungkin cuaca kot. Ombak pun kuat. Tapi kalau ikutkan hari ni hari nyorong nak mati, nak kecil. So adalah sikit hasil. Manis-manis. Tak banyak tapi ada. Okey kan. Ni ada kelama ekor. Lepas lah ni buat goreng. So ada anak-anak ikan senangin. So ni udang ni. Udang sikit. Banyak geng udang dia. Ini je. Alhamdulillah. Ini je hasil kita untuk hari ni. Syukurlah. Syukur. Ini buat balik kan. Okay geng, semoga kita bertemu kembali pada next episode. So terima kasih kerana menonton Day Fishing. Assalamualaikum.